Jangan kerana mulut badan binasa. Tuan-puan, ingat, lidah walaupun tidak bertulang tetapi ia dapat menyakitkan hati seseorang. Maka jagalah lidah sebaiknya. Moga tidak ada yang tersakiti kerana lidah kita. Ingat tuan-puan, lidah lebih tajam daripada pedang. Ulama umpamakan lidah itu seumpama baldi dan hati itu seumpama telaga. Apa yang dikeluarkan oleh mulut, itulah yang ada di dalam hatinya. Jadi tuan-puan, jika kita nak tahu hati kita ni bersih ataupun tidak, lihatlah setiap perkataan, setiap ungkapan yang kita keluarkan itu adalah baik ataupun tidak. Jadi jagalah lidah sebaiknya. Jangan kerana lidah kita dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Jangan kerana mulut badan kita binasa. Insya-Allah beri nasihat, terima nasihat. Moga-moga iman kita sihat.